ada berita gembira untuk korang semua. Apa, Ayah? Ceritalah. Nama pengkejutan kan? Alah, Ayah. Ceritalah. Sikit je. Saya tahu. Ni mesti ada pemain takraw negara paling hebat, Yusof Kidil, nak datang jumpa kita kan? Banyak lagi kerja Yusof Kidil tu dari nak datang sini. Saya tahu. Pak Kasim dengan penduduk kampung nak taja kita berlatih kat luar negara kan? Perlawanan persahabatan dengan pasukan antarabangsa, kan? Kau ingat banyak sangat duit JKKK nak bawa korang pergi luar negara? Ni mesti ada jurulatih import hebat nak datang latih kita. Betul tak, Ayah? Tak ada dah jurulatih paling hebat kat Malaysia ni. Aku ni lah paling hebat. Alah Pak Kasim, bagi tahulah apa dia. Tak seronok lah nak rahsia-rahsia ni. Kenapa Jod rapat sangat dengan Amin ni? Nak dengar tak kejutan hari ni? Nak. Hari ni kita lawan dengan pasukan veteran juara Kuala Pilah. Semalam pakcik-pakcik tu pun dah tak larat. Hari ni lawan dengan Atuk pula. Kenapa tak ambil betul-betul? Aku dah angkat kan? Sepatutnya kau dah kena jaga-jaga. Betul lah tu. Kenapa kau tunduk? Kalau penakut, baik tak payah main. Aku pula. Kau lah yang cuai. Aku tak cuai lah. Kau yang cuai. Dah. Cukup. Kita tunda perlawanan persahabatan ni sampai kaki Amin pulih, ya? Elolah. Aku nak ambil orang rumah ni dari latihan meraban dia. Putri, kau perasan tak Mirun, Don dengan Amin macam lain sikit? Aku perasan juga. Diorang tak rehat sama, bercakap pun tak nak. Tadi dekat perpustakaan, duduk semeja pun tak nak. Tadi masa rehat, Don dengan Amin berebut nasi lemak yang sama. Hampir nak terburai nasi lemak tu. Bukan tu je, ada sekali tu Tepi sikit.
Aku pula tepi. Kau lah tepi. Aku lalu dulu. Mana ada? Aku yang lalu dulu. Aku lalu dulu. Kecoh lah kau. Tepilah sikit. Dah kenapa ni? Dia tak nak ke tepi. Dia tak bagi jalan. Dah. Benda macam ni pun nak gaduh. Cepat masuk kelas. Sampai macam tu sekali.